Assalamualaikum dun sanak kasadonyo. Kembali kami berdua wanita membuat video. Ya. Nanti sampai kali buat video hari ni nak. Sampai kali. Yo, sampai hari sampai buat video. Yo tu aku pasar ada kayak masalahnya kalau orang baik aku ndak sekali timbul mengenai tu. Tu nanti tu lebih tajam mengenai tu. Allah seminggu penuh apa jalan mah. Seminggu penuh ya. Yo. Mulai tanda sampai Oktober petang, inilah tanda sebalik lah. Oh iya. Sebelum buat cerita tu, buat sampai dah dulu lah. Iyalah rancak sampai dulu. Buat sampai dulu buat perkembangan canda awak tu. Iya. Dek dosa nak mana menonton mengucapkan terima kasih kami berdua nak. Iyalah. Atas bimbingan saudara sanak di dua sinan tu Ya. Alhamdulillah. Subscriber awak adalah 82 tu. Iya. Tu berjalan je jauh sama. Iya. Tapi awak nak putus asa tu. Nak putus asa tu. Cuma untuk selanjutnya awak minta ke sanak agi dukung terus. Ya. Semoga kami mencapai keberhasilan. Amin. Betul bang. Subscriber 82. Jam tayang alhamdulillah Allah sampai balik jam. Dari 4,000 nan dibutuhan. Tu dicari yo jauh benar lah. Ya jauh ya. Tapi yo tu setahun tu nak insyaallah berhasil lah. Setahun 2 tahun tu. Ama minta akan kuasa dan dijabah lah doa pada Allah. Ya amin. Wak bahas lain kong. Tentang Pituah Minang. Ya. Oh jadi tentang Pituah Minang kau paham benar gini ya. Tabalik mah, talabi mana cik tu mah. Situ nak faham, situ menanya saya kau. Oh itu. Jadi kau kadang-kadang tak kau kadang lamu dingin jadi enggak incir dah mengecik kau terbalik tu. Janganlah merendah loh. Oh itu. Tak boleh merendah, tanpa merendah rendah lah awak tu. Iya. Lah jadi situ nak faham kelas duanya. Di situ lo sampai nak faham. Situ di sini di situ. Di situ. Oh, itu. Kan dah tunjuk dah 2 jam pun menunjuk orang tak okey tu bah. Oh iya. Jadi yang tak kenal tentang pepatah Minang apa? Kau bahas lah. Tapan cian ditabek kawan bahas cerita tu. Oh, yo sendek tu mai tu banyak sendek. Mulai itu tu yo gak mengandung risiko seketik kalau ndak tahu tu mai. Iyalah, lanjut lah cerita lo. Jadi tak kenal itu alo masalah kok bisa tak kenal lo ide tapan cian ditabek kawan ku alo sempat tak tanyo deh kangku tu. Dek acuk dah menanya istilah-istilah itu. Tu ditanya ke pakar. Oh, pakar ya. Cek lain lagu yo aduh itu mai. Lagu tu. Rayola mah. Ya tapan cian ditabek kawan. Baiklah lirik state lah. Sabar state lah mah. Dia angut nak nyampe dah. Sampai dah. Jadi betul lah. Untuk lebih jauh kini kan jalan sama nang kai tempuh ni kok. Jalan sama. Ya. Sama biarlah aku tukang tarang itu kan turik serekang. Jadi. Tentang terpancang tabek kawan tu angku sama semudo dulu main. Sama semudo ale babini lah. Alo babini dai. Kini kabar cucu dua lah. Kini kabar cucu dua lah. Lah. Yo namanya untung yo nasibku ndak dapat dawak dai. Anan diri jo nasibku lah kamari bau siawak badana pada. Ya. Jadi merantau lah aku ke kampung orang. Ke kampung orang ya. Merantau pun tak tahu jauh loh, merantau di Ondeh namanya saya balik dapur di gue. Tapi nang kampung aku tak mungkin aku sampai enggak ini. Ayo tak mungkin dah. Ya. Nyuci di bayi tanantuang sadu eko tu berang orang kawan. Betul. Jadi aku ada merantau ke kampung orang dulu ini. Merantau tu itu sabalun merantau angku dulunya Allah dipasan sama orang gae. Jampang angku gadang bisu bang. Aduh tania yang untuk berjalan menempuh negara orang. Betul. Dun sana dicari mandi dicari. Iya. Atu bertanya kama. Tujuannya itu mak itu untuk mempermudah hidup wak di rantau orang. Iya. Kama lengang nagari lapang dicari. Oh itu ya mak. Ya. Cik lai urang sayang lo kawak pandai-pandai wak menjaga diri. Betul. Terlantung dek kanai talendo dek katurun. Yo. Terus tahu wak tahu je. Jadi itu ya mak. Ayolah. Lamu jo lambe dek wak lamu itu iyalah kita suwo kecik rangai tadi. Yo tak tempur rantau orang dek wak. Rantau orang. Masih di Padang tu juga dah? Ayo masih di Padang. Daerah Sumbar je lah. Masih Sumbar juga lah. Sumatera Barat juga lah ya. Yo. Tapi merantau tu bukan merantau sambil pai ke Rajo. Sambil pai ke Rajo. Jadilah
Taka awak pergi keraju itu ada orang Sinan bagai. Iya, tak Orang mungkin tahu dah Sinan tahu. kosong daerah situ. Iya, nak mungkin dah awak keraju dia rentau orang dia ambil orang Sinan dah. Itu ndak aman dah. Iya. Jadi kenalah orang Sinan. Dek pandai bakari bayi, babu di bayi wak penyu kan. Dibawa lah wak ke rumah rangai. Jadi tinggal di rumahnya doang. Tinggal di rumahnya. Tinggal di rumahnya naranggai itu nyanggap lawak anak Awak pun betul lah dianggap lo mandi. Iya. Adik-adiknya lah dianggap lah adik awak, anak kakak lah dianggap lo kakak awak. Mama betul loh. Oh, jadi awak tinggal tu awak kawan daraju di bulan Iya. Ada punya kawan daraju nyoba tinggal di rumah tu kan jalih tu. Jangan. Itulah jalih duduk cerita deh kan. Iya. Jadi di sisi lain idik lah pandai awak bagau tiap hari. Tu awak pergi ke rumahnya, di tampeknya, di lingkungannya awak bareng. Iya. Pada lama lu tu. Lebih lama kalau tak salah kira-kira 6 bulan. Setengah tahun juga ya. Setengah tahun. Jadi dalam perjalanan hidup di lingkungannya tu adalah suatu keluarga. Iya. Yang keluarga aku ada memahami tu antah badu sanak jurang sampai menengke ko antah indah. Itu nak mungkin awak melangkah terlalu jauh ke dalam apa orang tu. Iya. Masyarakat orang. Jadi yang ku jadi tanda tanya seorang mai. Ni hidupnya lah jam maknya ya. Udah cewek ke mah? Cewek produksi ya. Produksi ya beranak seorang. Beranak seorang. Jadi yang ku batanyo-sanyo sama orang si bisu ke mak si bisu perasian. Si bisu perasian. Tak kenal lai mangecek na payah. Payah jensi. Raso-raso kakana yu orang ko mah. Iya. Jadi untuk melangkah ke sini aku ajaklah kawan tadi. Main-main. Alasan main-main ko Main-main. Ya main-main itulah kawan. Batu. Ndak mano tahu awak beko kok pulang malam kok apa malam awak. Ada dosa nak sinan beko awak lewat di sini ada beko awak lah bagau jinyo. Jadi kan nak lo jinyo tau. Iya. Pan nambah-nambah dosa nak Jawa. Kuala sana awak banyak iya. Jadilah. Jadi mau totang rupanya iyo ada pasangku ini. Tapi dosa nak jauh. Dosa nak jauh. Dosa nak anduang lah. Cerita wak cerita. Patanyo lama aja tadi. Anak ni mah kada jauh. Amak nama tanya tu amak berusing. Amak dapat berusing awak dituduh tu. Iya. Cerita awak kerja di rumah kawan aku. Di kawan aku di kampungnya. Jadi ala pada lama. Kira-kira 6 bulan lah tu mama. 6 bulan. Yo sambil apa sambil beliang nasi masak ke mah. Kan le paham sambil beliang nasi masak. Di pajalis tu tedu samdak dah. Di pajalis tu. Awak sambil batanak dicari tu balik di samping awak aku bisa ditanak tu. Iya. Lanjut cerita lek. Jadi awak bala dakek kamak teri awak bercerita teri. Sampai lawak kalau le boleh bertanya mak lain. Kau nak mak iyo. Kau cucu mak iyo. Tu mami nantu mak lah. Nyukan itu kan mak. Dia cerita sejarah lagi nak. Sama sejarah. Iya. Selama yang bos akan bertanya ke mak. Iya. Dah ada. Awak kenal laki tu. Dia lah sejarah mak. Nyopai merantau. Keciknya kerja nak dari rumah di kampung. Sampai kini lo nak balik-balik. Lama lama tu. Kini anaknya umurnya kan 4 tahun gua. Ya. Sejak baumu 2 tahun. 2 tahun. Tu nak balik-balik. Kabar balik tu tak doh. Kabar balik tu nak doh ya. Iya. Jadi itu ya mak yo. Kan itulah nampannya mak. Kai tak doh kami duit batigo saja. Dari mana doh dah? Laki emak ko. Laki emak ko. Ya, kan gaya dia timbul tu. Iya. Jadi batigo tinggal di rumah mana? Batigo tinggal di rumah tu. Emak tu anaknya tu juga. Ya. Jadi namanya ya bagi cara muda-muda kini adik mencari anak tadi. Juga punten-punten salapan lah kira-kira. Punten-punten salapan raut wajah. Raut wajah. Jadi jurang komandasi darah di dado utak jadi tak sana. Utak ko langit jadi mencari kan. Ya. Balas tenang perasaan mencari. Ya. Awak yang bujang lah. Mandeh. Kecil nama gini kok anda. Kalau ada perasaan tau. Hasrat. Ya. Hasrat ko lah sama jo api. Kita bayang baru di buruang. Ya.
Api ku sebab nangis. Api doan ye. Kalau tantu kata panggang lah do. Daki aja lah terasa ngek sekali. Iya. Itulah kira-kira semangat aku mencarinya. Batu ah. Jadi aku pura-pura tanya lima awak kan lah dicari tiap hari. Jadi untuk sama tu sehari-hari yang mak raju mak. Dia mau orang kampung tu kok ke sawah, kok ke ladang macam. Mencari lanjut untuk anak, cucu. Iyalah mak. Tapi yang besar walunya minta maaf itu lama lah ceramah panjang lebar tadi. Ambo setelah ambo anggap anak lo di sini nah. Jadi sekian lama cerita-cerita nak daki anak ni. Daki alai. Daki anak ni. Cerita-cerita lah. Kerja namanya awak anggap dia sama si santai siapalah si Yuli. Nama ko Yuli. Nama samaran cuma nusana Aku nama samaran nusana jan tersinggung di luar gua. Ya. Ya kalau disebut nama sawana ko tak siru di danga dia tu. Danga di urang anak doh ko. Nama si Yuli ko nama sana ambo doyo tapi jan tersinggung. Ya. Ko nama samaran. Jadi inilah baca itu si Yuli. Ko tak Juli doh Yuli. Yuli. Jadi bah Yuli kami tinggal dah. Lanyo tinggal hilalanya kami berdua. Tinggal hilalanya klep kami. Lain. Sedang bermasalah rumah tangga payah. Lepai lain. Hanya payah. Ayolah. Namanya hidupku ya penuh perjuangan dia. Ya. Itulah. Dari mana Jo? Wah, sampai kawan aku. Cerita. Hari lah mulai sore. Itu payah. Nah itu dah mak, misi yo. Jadi hari kali nampak yo awak pura-pura rumah deh. Mande. Kau lah hubungan ada status kah? Alulai. Masih hubungan tanpa status. Jadi menang anak satu hari. Anak nan ketik dah. Dah sampai tahun dah. Sampai tahun kau minta belanjo. Jadi nama sedang ada 2 pipi. Ya. Yun bola anak lanjo ko hati ha. Ndak usah dan namun ndak usah. Ada awak kan ketik lo dulu mah. Tu merasa lo nak lanjo. Ya. Namun awak orang mujah tu gaya kan mangke tadu doi. Jadi lah 50 yo. Monde ndak tanggung banyak dari sama. Hanya itu Nak ketik 2000 cepit saudara coba. Nyu sungguh pun pancian lah bakal di dari ikan di lawit itu juga Iya. Ada paham dah? Lah iya awak tak nak ya. Kau tajak mandi dah. Tu ayo lah mulai kat tarang hari tempat Iya. Itulah. Jadi lah dibawa anak ka. Apa? Ke Lapau. Motor. Pulang dari Lapau, dia gini balik piti tadi. Dosa lagi nah. Kawak gini. Dosa lah pecik salah. Deh. Banyak lah biar ada anda ba. Ya kan bisa tu kan anak. Ya. Jadilah nama ko galak. Kami setiap minggu sudah mengaji pergilah ke situ jadi sekali seminggu itu buah dah. Ibarat ambil buah batang tu dibersihin lo. Ya. Dibersihin batang tu tajam mak. Amak ko itu mak teragak ambo nak lanjut mana sekolah. Ya kalau mungkin dia antak sebuah aku batang orang do nak bunyi apa. Ya. Belanjang anak jangan. Anak teragak dia mak. Melanjang makan sudah. Balik sampai anak ke-7 dia mak. Kau melanjang tu makan. You makan contoh membik sambayam. Oh betul. Dan di pajalis dia. Ambil bersambak cangkit tu belanjang ayam sana. Disuruh lah mak ko. Mak ko piti dia mak pandai mak lah. Ya. Jadi 300. Pantang 200 kan saya. Ya. Jadi rupa barang ko pasan barantai. Jadi kamak tu mungkin orang gaya paidah. Ya. Paidah nak tadi. Anak tadi belanjut di pasar. Belanjut ke pasar. Kalau mulai tarang batang ko seketik baru mai. Ya. Di pajinak lah ubah seketik lo. Itulah. Belanjang. Diumbuk lah nak lai, nak cucu lai. Nak cucu Ya, di dukun-dukun anak ko bagai. Ya. Baca lihat lah wajah awak apu penangis seorang bapak lah tiba itu Jadi lama kelamaan.
Wak meritu tari. Baca cerita lah kawan nak tadi. Biarlah gak dipotong cerita setiap ya. Betul. Ya kalau perpanjang mana beko. Kurang menengah besar lo jadi kan. Ayo. Lu terlebih singkit padik jaleh dah. Ya. Pulang dari Sinan dia sekian lama baru pulang baca cerita lah kawan nak tadi. Ada tu kawan. Ku kalau hari tando kecil orang tua cewang nilangi jirang go tando kapan buat dulu tando kau hujan lah nampak mas. Tentu kawan kawan tadi nyibai lah wak selayang balik tahu saya kawan. Ambo orang Minang lah mas. Ya. Tapi di langkah kawan selayalun jauh melangkah. Ambo sekedar nasihat. Itu sabalun langkah kawan terprosok ke tempatnya, ambo magih nasihat ke kawan manganan kultu. Ya, apa nasihat itu? Nasihat itu, kalau iyo aduh kawan aduh asrat dinyo, buit lah itu aja. Itu aja jaleh. Ya, tukang menikah, tu tenda dah. Batanyo lah kawan kamarnya baru dua tangga. Ya. Gua lah balik situ teman gua. Iya lah balik situ kamu. Ya. Jadi awak nak jalih lo bah kesimpulan cerita kok ditanya lah besok aja. Mak. Tamak apa tanya awak dah? Tamak langsung. Sabana yang baca cerita si Yudi kok mak. Ya, baru sampai berpisah. Baru sampai berpisah. Nya betul mak. Kehidupan payah di sikunya kapan merantau. Tapi nya nama payah merantau anak aja. Apa salah dia lagi kabar anak ini? Ya. Aku ndak bojo ndak bapangka do je. Ko batang ayi tentu muaro jadi lo ke dituri je. Ku muaro nak nampak dah je. Oh itu mak. Apa dia tanya nak beritahu? Tu bak kecen asal hati lah. Ya. Kalau nan ni hati wa batanya mak itu mak. Wa do pesan anak mak. Deh. Pada kita ndak ancak wa jale-jale mak. Kalau main di belakang kau mak tu bilang kau. Ya. Oh kalau itu bah tidak tidak mak batu mak sebagai orang tua. Ya. Tu batanya ke siapa kasih juling. Tanya kasih juling. Ditanya lah nak tadi. Ya. Bayar udah kau doh. Masyarakat kau. Udah tu ada, suku dah tahu. Ya suku kau kecil orang tua kan. Ya. Coba lo cari tu mak. Ambo kedudukan ambo udah nyari sudah. Ya. Itu nak mungkin doh aja. Kan terangnya ada nak tu. Ya. Jadi lama kalau itu telah jalan keputusannya. Ya. Yang pada awak ko lah bagara-gara jangan nak tadi mai. Jo cucu dak mak nak anak dia si Yuli ka. Ya nan jo mak jangan mak tu lah lo. Ya. Istilahnya ibarat pamatang tu ya. Kata pijak-pijak pamatang sek mah ke sawah dulu lai. Dia mandi. Kalau paham itu. Lai. Kalau ada itu cara mak. Ayo lu bisa nan bak tali bisa dipacik, bak tampu bisa diinjang, ayo lu bisa itu doh. Ya. Kini gitu lah mak. Karena gitulah saling memahami, anggap lu sanak salah. Nah, jadi sebelum terpancing laut di dalam gue, beko tu berang orang namanya tabe. Ya. Betul lah cari tu selengkapnya tu. Jadi terpancing di tabe ulah ya. Iya, cuba minta permisi waktu di sana di luar tu. Itu loh. Terpancing tapi udah wak situ lah pitiwa lah bilo. Mande yang Malang. Malang mana nasib ni. Iya. Jadi kan di sana tambah banyak jadi. Itu lu dewa untung kecil tadi. Ya dah. Itu sekian dari sana cerita kami ya. Ya sekian dari sana. Assalamualaikum sana. Waalaikumsalam.